Kita orang yakin orang Batu Pahat pun ramai yang tak tahu tempat ni. Memanglah biasanya menu-menu yang macam ni ada dekat tepi-tepi laut je. Tapi yang ni diorang berada dekat tengah-tengah hutan. Benda wajib yang korang kena cuba dekat sini, diorang punya asam pedas. Korang tengoklah sendiri tekstur kuah dia ni. Level kepedasan dia pula bagi kita orang just nice. Peminat asam pedas Telur Mayung, korang lebih suka makanan jenis letup-letup dekat dalam mulut ataupun yang sebaliknya? Kalau minat yang letup-letup, dekat sinilah tempat dia. Korang tahu tak, dekat dalam kawasan kampung yang macam ni, diorang pun ada king crab tau. Korang boleh request je korang nak masak apa. Ada tak yang minat dengan telur ketam masak lemak menangis? Yang ni kalau korang tak makan pedas tu, baik korang jaga-jaga. Char Kway Teow Mabuk Kepayang ni, dekat dalam dia ada satu berbola yang menggunakan 100% isi ketam tau. Kalau nak yang set single dia pun ada. Macam ni barulah puas makan. Lepas ni orang BP dah tak payah pergi jauh-jauh sampai ke Muar nak cari menu yang macam ni. Korang cari je Ratu Asam Pedas BP. Kalau korang daripada arah Parit Yani menghala ke arah Parit Sulong, sebelum sampai Sempang Besar ke Seri Medan, korang belok kanan ke arah Kilang Wansen. Lepas tu korang terus sampai jumpa Sempang Wayang macam ni, korang ambil kiri. Kedai ni nanti sebelah kiri korang. Malu tau kalau orang BP pun tak tahu tempat ni. Memanglah tersorok sikit.